Iko padi yo. Ketik banyak pupuk di sini untuk sawah kau doleng. Kemapa ye? Kau jadi keong. Sampai karung matang beli pupuk dan lebih piti 700 beli pupuk. Dan padi kau tetap yo mati pucuk. Lah masalah di kampung. Abang yang tak elok di kampung aku. Biji kau mengaluh dan suka sawah mah. Tahu ke tahun model ikut tahu, mati pucuk tahu. Nang kuning yang lah, dan apa? Apa benar kampung ni? Ada benar di kampung kau? Buat. Pak. Yang makan. Mencari makanan apa, Pak? Makan. Ini lapar boleh juga. Kau nak mulai bamu ladu, Pak? Bamu. Iya. Iya. Ladu ni silsilan tu Pak ada berdaun tu, Pak. Baca harus, Pak. Gimana dong? Dari ujung sana tu. Tak ada. Nak. Itulah Pak lagi berdaun lah. Pupuk salah ni mana Pak? Lah berhala lah sebulan. Lah dia dah 2 bulan loh. Di mana? Di sini sudah. Di mana? Iya. Di mana di pupuk Pak? Sampai CF. Pak lagi sampai CF. Pak lagi situ je Pak. Lambau ke ladang lambau dulu Pak. Iya. Ini berapa? Kau indah. Itu Darina. Benson. Darina, saya Mifal. Waalaikumsalam. Ada Rina tuh. Sama sih Ke sawah Itu anak bacin. Itulah Cindy, beda Jawa Yo, nak. awak orang kaya ke malam pula kawan ini lo. Itulah Cindy, tapi baliknya kawan awak juga. Kau muncung. Itu anak Darina kacik tuh. Nah, udah deh. Ini kau. Dan languk kau beko. Sebalik kau. Maju Cindy. Bintang. Languanya Cindy. Ada kau botak. Ya mau. Ini kau. Pupuk padi angko dah sudah karipu saya sudah layu. Itu nang pupuk. Sama ada kau layu. Pupuk dia kau nak. Satu. Dan balik pupuk 5 karung dia kau mah. Ya pupuknya yang balik. Lundang. Dia ya Allah, nah itu dah MPK dia TSP. Dia pupuk bencong. Dia ya Allah. Pagi lah kau Cindy kalau gitu dah bodrek. Di pulau tu kau boyo. Sebalik kau. Ndak. Aku dah langu kau beko bencong. Ini nina awak Cindy, ini nina awak. Ini kasihan awak Apa mana ni kau? Maju Cindy kau. Dan kaki ni kau ngai. Kami kam. Bencong. Dari sini mana dan sebalik ke Palu. Lah, jangan kasih koyo kau lenak. Nah, Tu balik kata juli bukan kau gini. itu dah. Dan bakas sawah lah banyak amu.
Kok mancing lah jadi kucing. Kok pengkang lah jadi kupu-kupu. Ada kan niatnya kalau enak. Mana dan Aduh dia merusak padi-padi kau dan disiko. yo mungkin ulah kau acuk-acuk kasih siko mah. Mati pucuk padi orang di sini banyak orang gagal panen di siko dia kau. Dia kau terjadi nenek enggak dia kau. Aduh balik kau kesal kau kalian. Wajar orang kesal gagal kau mati pucuk padi dia kau. Tentu di tanah padi tu mau pinang dia kau. Iya lah Kau bang. dah mengejak muncul kau tu udah ameh kau bego. Aduh balik kau, mana tujuh di kau. Sepatong je. Dia kau. Kan kau jadi pertanyaan. Kau ni kalau ngelangu aku dah gugur dah kau tu kau. Lah caru ladu kau kini koleng. Satyo ladu maha. Awak ni nak kena berhasil. Kelaka busuk panjang ah. Badaun ni ndak pajak kau doa. Para lulu diketambah pupuk ecek lagi. Kok pupuk lah pupuk rancak nan kembali. Tambah 5 karung lagi pupuk lah. Dah. Apa kampung? Di kembali lado Pak Kampung. Kok kembali lado Pak Kampung ini alun ada Pak Kampung. Lado ambo ciku contoh Pak Kampung. Ha. Pak Kampung Bali. Bakok bisa meriko kok. Itulah Pak Kampung nak pucuk ada Pak Kampung. Pupuk ambo lah banyak ambo masuk Pak Kampung. Ni baik. Lah 2 tahun awak meriko yo. Asal panen awak kok gagal taruh. Iya Pak Kampung. Jadi ambo minta solusinya Pak Kampung. Kini solusinya Pak Kampung. Yo kalau kecil ambo yo rancaknya kalau 2 tahun meriko tak akan mungkin kedua kawasan meriko doh. Tidak akan mungkin kamu dia pucuk lado ambo di kampung. Nak betul doh biar ambo tanya meriko ke apa di dua ke beko ya. Tapi tadi di dua tadi buat tadi tindak buat tu aja meriko gini doh. 2 tahun meriko bantu ambo tabang banyak amo ingok sih. Itulah Pak Kampung. Lado kali panen ambo Pak Kampung nak dengan cukup salah kampung. Lado padi meriko. Itu lah Pak Kampung. Dia Pak Kampung lagi dapok Jawali. Iya. Tolonglah usahawan Kawali itu cari bibit tampang narancak Pak Wali. Jadi dia mau konfirmasi kau diberikan tuh. Ya ambo menunggu itu aja Pak Kampung. Iya jadi di negara itu Pak Kampung jangan nama Papua aja mancing aja bakar aja Pak Kampung. Iya ambo rencana beritu cuman kamu mungkin kau lado tiap tahun meriko kau. Iya. Sana kan iyo. Nak kamu balik doh ado doh. Ambo sih dan dia Pak Kampung. Boleh Pak Kampung pulang ya bukan tak lu boleh Pak Kampung pulang. Iya jadilah. Nak ya tangan ambo jadi kecil loh. Udah lama nak nampak orang tua ya. Lah, kamu balik lah. Ya Pak Kampung ambo malam nampak Pak Kampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kampung. Banyak pemuda situ telepon lo. Dari Mingan. Halo ya. Lumayan. Tempat biasa. Abang situ dia tak banyak ada pemuda situ. Biasa lah nama ado. Kok tangkok aku. Nak ado bang kasih kos lah bang nama ado. Iya apa jalan. Iya capek oh ya. Iya.
Kamu ya? Di ramu bana mah yang. Dari mana tadi? Di tadi mau kain itu dia mak tadi. Mungkin kain. Iya. Undi. Lumayan. Kamu Naba ada yang. Itu tadi. nak makan? Alah. Nak makan. Alah makan. Kok busuk? Nak mandi? Iba alam yang bahaya. Iyo ketika lagi kecian lah yang itu kan sekali. Jadi lihat abang di rumah. Oh ada abang. Iyo itu iko yang misalnya kan nelfon tuh kan miss call saya, beku biasa beku adik yang nelfon aja gitu ah. Tindak loh. Dia tak tahu laki yang masuk kok. Ya nak tahu doh ya. Tak tahu dah. Tindak. Kok Ya ada pokoknya dah? beri tutur lah yo. Dah dah cepet lah. Kok ada dua nampak Iya. dia. Dah lama dah. Sampai ya. Dia tak tahu laki kok tadi. Tak tahu doh yang sampai ah. Ada. Ini kan dia. Lama lo pagi itu. Padahal hari ini ada kabar ada. Bagi saya pun ya. Pasal tu dah. Alah dah. Dia kembali pupuk dah. Dia kunci tu masuk dah besok apa dah. Ni bisa ikut padi apa kah? Ladu pun lah mengunyang. Patang lah balik pupuk banyak-banyak dah. Tu dah. Awak panjang lo begini dah. Ini awak dah sap je dia esok sore ni dah. Tu baru tak fikir dah. Itulah dah. Layan cak pupuk dah balik jual batang tu dah. Cak lah. Ekspor. Ni buka saya dah. Ni bini awak dah sap lo dah. Awak mana lo awak dah? Udah mah aku tapi dah mangkale patang dah pupuk dah rancak udah jual dah. Awak malina rancak gini lah. Udah tu salah pasang dah. Awak menjual pupuk mah orang suku orang cak dah. Cepat di tu. Jauh, ladunya cak. Alah doa kau mati pucuk nak daun tu. Elok meri abu aku keriting daunnya. Besok aja ni kata peluda lah. Orang tak lo tahu tu dah. Ni buka dah. Usah dah. Dah bang. Pupuk apa lah doa tu nanti pucuk ah. Manga dawali. Mengapa mari bila beli pupuk patang? Itulah awak. Tangka sudah beli pupuk di Mukarun tu nah. Masalahnya pagi sudah kena pupuk tu langsung hangnya. Sama. Lado dia sudah pucuk mak keriting mari abu dan kau mari abu dan keriting mari tu daun ni. Bertanya awak cik udah dah. Apa dah? Ana dah jual dah. Le dah kacang pading dah jual. Pupuk aja dah. Isa benda pupuk. Iyo. Iko kini So pupuk ikut aku ha. Pupuk tu. Iko dah pupuk kau dah awal. Iko lah jual batang dah. Lado dah jual pupuk iko jual. Padi dah jual pupuk iko jual. Apa dah dah jual? Itu kasih Oma. Dan langu-langu tu. Baku iko batang dah tu iko lagi. Lado tapi di sini banding. Lado bagai. Ada lo dah tukar di sauda. Sasa udah lo bagai. Di sini dia balik batang mali bakal lah tapi piti dengan sado 5 juta ni pupuk siko dan batang. Ini bahas itu dah. Pupuk ada tahu acak dah. Ancaknya kecil pajak pupuk. Ancaknya mana? Pupuk. Pupuk dah tu mungkin kasih lagi udah nak. Iko abu gosok. Itu sakam tu nak. Abu gosok di dapur Abu kami gosok. ada dah. Assalamualaikum. Mana Apa? mereka pak kampung ah. Ya. Ada kan petang balik pupuk di rumah. Ah, Natonya dah pupuk yang dia tu. di mana balik? Di siko. Pak, di toko Hemi Sejati gua. Pupuk yang tetap rancak pak. Rancak yo le. Rancak tu acak pak di orang ah. Nah, jadi gini berselisih paham gara-gara pupuk gini. Betul. Nah itu daripada mereka baca cakap mereka baca atrasen lo. Apa tu jalan keluar? Baca jalan daripada mana ada mereka 10 kursi 10 kursi. kami lebih dah Sebelum kursi ya rasa mengecil macam apa? Nah, bukan masalah itu daripada cakap mereka orang lewat. Awak ni mandu kampung awak yo. Nah, kalau ndak bisa man dah usah mengalih pupuk di sekolah. Iya, betul jo. Kalau dapat awak katakan tandang yo. Kalau kami berada ke pupuk yang lain. Nah itu dah kini pasal di kampung lah. Iya po. PM lah. Udah beli pupuk kau dah murah. Lah ke rumah ke rumah. Muah. Lah. Wah, capek. Lah. Ayo sama-sama korban. Kandang kena lah. Pemuda tu lagi di luar jauh. Dah sikon tu sikit lah. Tidak doh yang. Capek tak berjalan. Dah ada. Hey.
Kami tanah lu. Tanah nak. Satu. Ini takut. Tidak tak punya sini. Tidak aku. Goyangnya Cindy. Oh, kencang goyangnya. Aduh Cindy. Pulang ya, pulang goyang. Tolong, help me. Tolong kami. Dah. Mangga tuh. Tunggu lu. Kampung hari tadi dah. Bertanam. Tak ada kampung. Tadi nak kami kan lewat situ tadi kau tu di pondok dah. Jadi dia udah nak bergoyang pondok tu dah. Pondok nama tuh. Pondok tu situ tu. Pondok tu dah. Pondok bergoyang. Tapi kami Tidak tanam itu. Kau masalah. Kecek kami kau kampung tadi. Jadi pondok tu goyang-goyangnya. sudah tu kancang goyang, kuku goyang ha. Alah baca lik mana tadi setelah baca. Ini dah. Aku baca. Tapi lah jadi. Ada itu doh, jadi itu lah. Alah, Cek sama bos tu. kami lagi di belakang. Iyalah. Pondok yang mana? Pondok yang kau? Iya. Itu kan lama sih. Jadi tak payah dia lah. Jam tu beda ah. Jangan main. Kami tetap berlanjut apa bisa. Yalah. Lah kini masalah awak lah, Pak. Biasa lah. Kuan serupa. Tadi untungnya kok. Ada apa? Pondok apa? Ada ikut. Hah? Saya. Ada ikut orang amu tu. Ikon nak. Kampung ambo mereka tiap tahun mereka. Macam mana pupuk dia? Lah. Tanya dulu. Onde. Iko lama membuat am. Ngado orang mengaruh dah. Tanam udah. Kau jam. Wah, orang buat am. Kau pindah ke Abang. ada mengaruh. Pupuk dia ada mengaruh. Jangan kasar. Ada mengaruh. Wataran kami dari luar tadi. Kami dari luar tadi dah berhenti santai. Pak Kampung. Dah ada besok. Pak Kampung berarti kau selama kau membek tanaman kami indak bapucuk, indak badaun, indak babuah. Oh, jadi kau kalian di situ kalian. Tahu kau. Mana kalian situ? Tak ada memang ada. Di sana. Kau tanya ni, cek kawan. Di sana. Kau pek. Kau buat lagi. Kau dah dong. Ikut kawan. Sini. Goyang-goyang kau pondok kau dapat dek. Kau dia mutak. Enggak, tadi ambo ada laporan. Tangkuk. Pondok kau dah ada mengaruh. Lah, ambo tipu. Oh, tidak ada mangat. Boleh. Bisa dibawa. Ini masalah. Cari pacik. Ganti tangkuk. Baca. Tak bisa. Tolong dah. Tahu nak. Isunya balaki itu amu nak balang ada, balang balaki kau balaki lo jurang manusia kau. Kau balaki ini. Lah, jalan ini dibawa. Lah, dibawa. Kau di sana. Kau kampung. Secara elok dah. Kau yang beamo. Oh, apa mana mereka? Dah dua mengaruh kau aliok dulu. Kalau ini Kau mang awak ang malah. Kau ang tak. Kau cekik. Mang aku di pondok tu. Duduk ayo kami. Kalau duduk di sana pondok di kafe. Aku tadi dah berkerja. tunggu lu. Kalau duduk mangga kau goyang pondok tu. Dah ada mengado. Kau nampak kau goyang pondok. Goyang. Kecak kami kampung tadi. Dah ada mengaruh dah. Kau taktinya apa sini. Mana kalian di situ, Ceden? Aduh kami mangga-mangga dok. Bagus meroyak. Ini saya elok dah. Macam sesuatu macam. Baca elok. Gagal panen kami gara-gara pondok bergoyang gara-gara kau. Kecak Gara-gara kalian, kami kena tuduh dia mau. Pupuk salah curang. Udah indak tu. Ini kalian dando kalian kinilah 10 sak semen
Abang ku kemana jajak dia. Kami 7 start lah dah. Banyak mana mah Pak Wali. Makoh ini. 7 start Pak Wali. Kampung ambo tak bisa dibuat biko do. Tanaman kau lebih lah mereka. Ada kecil kau abang ku tadi nak modal kecil. Pakai cen tadi. Bu, itu ada salah. Kalau lah mereka kok tak bisa datang utang dah. Tak biti mang aja baca maya. Kau hotel kai. Kalau kodok dah. Amo tabang. Mau ya. Buat malu tu dah. Bawa kantor, bawa kantor. Bawa kantor, bawa kantor. Jangan kantor dah. Jangan. Jangan ke kantor dah. Jangan. Tagak je kami. Jangan. Lama-lamaan. Saksikan parodi kami. Pondok bergoyang dikerenakan hama yang diperbuat oleh Eko dan Endang. Itu hanya bikin belaka ya. Bukan karena pupuk. Bukan. Salah paham, Anda salah paham. Itu karenakan amo. Jadi jangan lupa like, komen, subscribe di bawah ini ya. Oke, semuanya di bawah ini ya, di bawah ini. Jangan lupa ya. Pondok bergoyang. Dengan judul Gagal Panen.